Oh, Malkosha bergaduh guys. Daus, Malkosha gaduh. Hari ni kambing. Apa? Itu 2 hari sebelum aku insiden lagi aku bawa. Kau tahu tak? Gaduh. Masuk atas kan? Hai. Tiba-tiba Gatal gila weh. tiba-tiba bye-bye. Oh. Nampaknya saya salah information. Ya kena angkat kereta baru lah. Macam mana nak trade in Baru kereta tu? dah tu nak angkat kereta baru terus. Sebab kereta selalunya yang ada accident ni dia susah sikit. Dia macam ni lah. Kau contoh mana? Kau memang lah bagi tahu tu dah. Kalau kereta kau accident, dia mesti akan accident juga. Kalau kau kata apa? Kau kata accident. Tak boleh nak buat. Oh, Malkosha bergaduh guys. Daus, Malkosha gaduh. Hari ni kambing. Apa korang gaduh dekat ni? Bisnya! Oh my god! Malkosha gaduh. Masuk atas kan? Kenapa korang bergaduh ni siapa nak hantar dia tu? Bukan. Dia bagi tahu aku bawa je lebih. Tu, tengok ni. Macam mana nak Tahu tak? Aku dah bawa paper bag ada baju tu 2 hari sebelum aku insiden lagi aku bawa. Kau tahu tak? Entah. Semua ni salah habis. Persoalan dia, kenapa tak insiden semalam? Kenapa tak insiden lusa? Memang aku nak insiden. Betul tak? Mal, dia dah tak faham kita. Ada ke dia ingat aku nak minta Boleh insiden? je sebelum saya kira. Mal chill. 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 Mal. Jadi kau ni balik apa? Balik naik apa? Oi, masa laluku Kalau aku jadi muncul. Mak Kodok, Bukan, Mers ada tu plan. aku akan bawa Aisyah. Bukan, ada plan. Oh, ada plan. Semua set up bro, takkan? Noah pakai baju yang Asla bagi time Accident pun time dipersoalkan, konten bahaya perpisahan. Malkosha ni. Dia tak ada drama lah. Gas lah tu kau. Ria lah tu ah. Kata katal tadi kat atas. Nak Rina cium pipi. Hah? Kau ni makan kau ni. Noah pakai baju yang aku bagi. Tak so panas ke? sweet. Alah, jelas dah tu. Tapi kita orang lagi Alah, sweet. dan dia cakap so sweet. Jelas dah tu. Tapi kita, tapi, Nak kita, lah tu. tapi kita orang lagi sweet 3 hari matching ni tanpa bagi tahu pun. Tiba-tiba hari ni pun hitam ke? Matching lah. Kita ada kimia. Petai tadi yang dia bawa tu. Cepat lah banyak masa ni. Tiba Una Betul yang dia bawa. dengan Mira. Apa ni Noah matching dengan ni. Kau tak perasan ke korang dua? Yang Kau ada power bank tak Noah? yang Noah engkau dah sapu bekas dia sapu bekas engkau. Sapu bersih weh. Ini Aisyah kalau aku cakap ni sakit ni. Apa suka? Jangan. Bukan tu Ni. draw tu. Ha? Ni. Hai. Bukan aku. Apa? Sapu. Sumpah benci bunyi Daus ketawa. Sumpah ni jangan berapa-berapa kali. Sumpah fake bunyi ketawa budak ni. Oi, Amri buat muka oi. Amri buat muka nampak Aisyah dia berdiri sebelah Aisyah. Sebelah lah. 11 lah. Mana? Takkanlah dia jealous dengan kau. Amri. Aku dekat dengan Aisyah. Ha? Janganlah pura-pura tanya Harry saja nak pergi sini. Oh, jangan. Tu buka tu tadi. Dia pergi shoot dengan ni kan? Pick upan. Jangan. Dia tolong dia orang shoot. Ha? Apa lagi? Luar nanti kita jom. Aku nak pergi Berapa kau post tu? Planningnya 5.5. Konten asal 5.5. Konten baru Asus. Apa ni? Ya. Buatlah short-short sikit. Short. Kau cakap apa benda yang Mal kau kena ambil. Hai. Tiba-tiba bye-bye. Apa kuning macam tu nak kena dengan rambut kau? Kena dengan rambut Aiman. Blonde. Tiba-tiba Mal Nampak bye-bye. kawin tu dia? Entah. Nasib baik. Jatuh makin air tau. Rambut kau dengan dia dah kurang. Baik korang. Biaslah. Jam 5 konten tu. Apa bayar aku pula? Apa yang Nak kau pergi- nak borak? nak pergi tepi helmet. Dulu sampai baju kau aku tak bawa. Nak pergi kedai helmet. Oh, Jauh ke? sikit tak? Ya. Bukan aku ada ni ke chat kau ke? Aku cakap aku tunggu bawah. Lepas tu kau turun-turun mengebaikan aku.
Sebab aku ada helmet sudah ni. Aku nak tahu saiz tu. Ya, saiz sebab takut. Ya, sebab yang aku nak tu available size M dekat. Pula kau kenapa je perempuan kena besar boleh? Perempuan kepala dia besar sikit weh. Perempuan ni dia besar kepala sikit. So dia macam helmet pun kena saiz besar-besar. Patutlah korang besar kepala kalau dapat lelaki. Eh? Rupanya memang besar kepala. Ya. Korang selalu post new content tau. Pukul berapa 5.30 ni. New content Asus pukul 5.30 dekat YT Asla. Kenapa jadi macam ni? Serabai ni aku punya ni. Okay, jap. Korang nak tengok first content Asla dengan Daus, boleh tengok dekat YT Asla pukul 5.30 petang ni. Ya. Basahnya ketiak aku panasnya. Dah lah basah, cuma macam dia berangin. Berkerak. Agak-agaklah kau ketiak berkerak. Dia macam bercagu lah ketiak tu. Bercagu? Macam Bercagu macam mana? menggerutu. Apa sih ketiak menggerutu? Ya weh. Aku rasa ketiak Aina lah menggerutu sikit kan. Dia macam dekat-dekat dengan Aina tu dia ada bau bawang sikit. Aiman bau halia. Ya, Aina dengan Aiman dia matching. Kalau Aina dia ada bau bawang sikit, Aiman dia bau halia. Memang sesuai lah orang dipartnerkan. Bawang dan juga halia. Oh, boleh jadi detox. Jadi detox. Mana ada orang detox dengan bawang? Ada ke? Orang detox dengan bawang ni. Mana sekarang? Apa tu? Suara Aus tak nampak slay. Dia nak suara kau slay. Macam mana lagi? Sabarlah bang. Kenapa cakap kamu tak pandai sabar ni? Suara pun korang bezakan suara slay dengan tak? Macam mana suara slay? Mana Harry? Harry pergi content shoot. Shoot content. Ya. Sekarang nak pergi kedai helmet untuk cari Asla punya. Korang stay tune, kena layan dulu konten yang ni sebab nanti Asla akan post next content pula. Ni korang mesti akan terkejut konten kedua tu. So korang kena tunggu konten ni pukul 5.30, okay? Asal lelaki depan tu yang tengah bawa tincat. Dia bilang orang dia cinta mati dengan kau. Tapi itulah dia. Kau terima ke tak? Tak. Kenapa? Sebab aku nak kau. Aku nak boleh angkat tincat. Dia tengok tincat berapa dia angkat. Lepas tu dia gentleman lah weh. Tak apa, kau angkat. Angkat kau. Engkau cuma perlu bagi seberangkat alat solat nanti. Oh, so sweet. Ya. Aku rasa kita duduk sini kita memang jadi reporter je mata-mata. Ni Kanda baru sampai, Rina dekat atas. So confirm Kanda jemput Rina. Tapi tengok diorang macam ada isu. Isu apa? Rina asyik tengok-tengok je video-video lama diorang. Abang kenapa pula Rina nak tengok video-video lama dia? Rasa macam diorang bergaduh ke? Karina bergaduh? Lepas ni aku nak post dekat thread aku punya account fake tu. Cakap Karina gaduh. Saya account fake kau yang nama Tiger, yang nama-nama haiwan. Bukan Tiger, Cheetah. Cheetah tu paling teruk weh. Cheetah tu adalah sumpah dia toksik gila nak mampu weh. Cheetah siut. Aku jumpa Tiger. Ya, Cheetah tu aku nampak juga. And ada lagi satu yang toksik dengan aku. Vanilla nama dia. Tak haiwan Tak haiwan flavor pula. Eloklah tu dua-dua. Oh, kalau hater-hater Skandar haiwan. Hater kau flavor. Mesti lepas ada strawberry, lychee, mangga, tiba-tiba langsat. Ya, aku harap dia orang buat group lah. Sebab aku dah start berminat nak tengok grouping haters. So, biasanya aku tengok grouping fan tau. Tapi kali ni grouping haters aku macam tertarik sebab ada grouping haiwan. Like, unik weh. Dia macam pandai gila dia orang. Dia macam power gila dia orang fikir. Haiwan. Mana lah mesti dia orang ada group-group ni. Best betul. Aku nak tengok orang lain tapi Asyik abang tu je yang keluar.
Kau tahu kadang-kadang diorang dekat situ kan mandi ramai-ramai. Kau pernah tak nampak? Ya ke? Dulu masa kerja malam, aku selalu kan bila kerja malam, kau tak pernah nampak ke? Kau suka mengintip ke? Bukan. Betul-betul depan. Ya. Pernah nampak. Ramai-ramai time maghrib tu orang mandi si Ya. ramai-ramai. Biasa diorang orang apa tak tahu, tapi diorang kan selalu mandi nampak tu yang tempat uncle tu berdiri, diorang ramai-ramai mandi dekat situ. Selalu lagi-lagi time bulan puasa hari tu. Bila malam diorang mandi ramai-ramai, like 5 ke 6 orang lelaki yang sama rupa dengan diorang and sama style mandi kat situ. Tapi diorang macam pakai cawat je macam tu lah. Masa parking sini aku tak perasan sebab diorang sama gelap dengan suasana. Ya, semati. Oh, Aina telefon. Telefon dia balik. Call Aina balik. ya je. Yelah, tadi Aina call. Aina ya. Tengah shoot eh? Tengah buat live. Tengah buat live. Oh, lepas tu korang dah free ke? Korang dah free ke? Kejap. Jap. Planning konten juga. Sorry. Korang Untuk cakap next. couple 3 hari tu yang kita orang bincang tadi. Ya, tapi kita orang kena tunggu dulu tengoklah macam mana. Sebab Asla ada syarat-syarat kalau nak couple 3 hari tu. Tapi tak tahulah Daus Yo. dia boleh tunaikan ke tidak. Masalah yang selalu cakap aku dapat tahu di partnership, aku tahu Asla jom couple 3 hari. Tapi Asla letak banyak syarat weh. Jadi macam Kalau Daus boleh tunaikan syarat tersebut, kita orang ons. Tapi kita tunggu syarat tu lah. korang kena bantu aku Ya. Yeah. Kalau korang nak tahu syarat apa, korang boleh tengok konten Asla ni. Asla ada cakap dalam konten ni. So korang tengok je konten ni. Ada Asla tak. Lag ke? Alahai, bosan betul lah aku ni. Tak ada internet lah aku ni. Tante dorang tak dengar pun. Halo. Lek